Oh, Sipu. Jom tahan taut. Sipu duk. Assalamualaikum Ivorian sekalian. Okey, hari ni kita bersama Sipu baju putih ya. Hari ni kita nak guna mata kail ni, Mustard Demon, kail bulat . Ni dia kail bulat orang putih duk guna, duk kata ikan tak boleh telan dekat kat ubi mulut. Jadi kita akan guna kail Demon. Demon ni setan ni rojim lah ni. Mahal kot 9 batang RM12. Berapa ringgit Sipu sebatang macam tu? RM1 3 kupang. Dulu kita guna kail ni. Lah kita guna upgrade sikit pakai kail ni. Kita tengok adakah dia telan tak telan. Tidak, lalu kena kat kail telan. Ya, sungai baru dicuci ya. Hari ni kita pakai umpan belut liak . Nak kena beli mikrofon kat situ. Mantap. Sipu ni marah hoi. Ikan tak boleh lagi kena marah dah. Umpan duk nampak ni. Ya kau. Tak ada lah kita. Habis awal. Umpan dia sikit dia kan habis. Tak habis dia lihat. Allah. Jauh sangat tu. Tu dia pot nak cari ikan pun. Kena tengok kaki. Wah, Sipu kan nak terjun dalam sungai. Okeylah. Mari kita tengok. Okey, kita tunggu esok tengok apa cerita. Kita akan keluar dengan selamat atau tidak, kita tunggu esok. Bye-bye apa tak kira. Okey, jom kita tengok apa yang kena. Bewok tak kena. Ni ikan marin ni. Ni. Bewok apa? Ada. Tu. Ini yang kita nak. Mana tengok. Tak berat. Tu. Buat kail dia kena biji mata tak telan. Ini kita nak kail ni. Dia tak telan. Okey. Cabut. Tengok buang pun senang. Sosok ikan ni boleh hidup. Boleh. Mantap. Ikan. Ada permainan, ada menes. Set kita ada menes. Alhamdulillah ni telan tak? Jeng. Kita tengok. Lah telan. Dok. Dok, telan tu. Nampaknya gagal lah yang ni. Dia telan. Habis? Habis telah habis ya. Bukti tak ada. Bukti bahawa ni ikan tua tu lawan ayak tu. Ni sak ni. Dah. Kita tengok pembuktian adakah dia telan atau tidak. Hoi. Pendek tak darat. Wow. Baik lucu ni. Alhamdulillah. Telan juga. Pikasang tu. Ya, kain ni tidak berkesan . Mungkin untuk mengai kot. Telan. Okey, itu saja video untuk kali ni. 1 tak telan, 2 telan.
Habis lah setakat ni lah. Nampaknya matakai setan di rojim ini kurang memberangsangkan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.